Ada alat ni, nak bersenam dekat dalam rumah setiap hari memang best. Badan pun jadi lebih kuat dan sihat. Kalau malas nak workout dekat luar, guna je stepper ni buat dekat dalam rumah. Saiz pun kecil, jadi bila dah habis guna nak simpan pun mudah. Dengan gerakan senaman stepper ni dapat bantu kita membakar lemak badan, especially di bahagian kaki, peha dan punggung. Dan dalam masa yang sama, jantung pun bekerja untuk membakar kalori di dalam badan kita. Tempat pemijak dia pun lebar dan tak licin. Tapak kaki tak akan rasa sakit dan rasa lebih selesa. Tali resistant pun ada juga tau. Jadi tangan kita pun dapat bersenam. Siap ada skrin digital lagi dekat depan ni, so kita boleh tengok kiraan step, masa dan berapa kalori yang kita dah bakar. Nak reset balik pun boleh. Korang just hold je butang ni dalam beberapa saat, nanti skrin tu akan jadi kosong balik. Stepper ni pun boleh longgar dan ketatkan. Just pusingkan je benda ni dan adjust lah ikut keselesaan dan kemampuan korang. Yang paling aku suka dengan stepper ni, boleh buat santai-santai dekat depan TV dan laptop. Sesuai untuk beginner atau sesiapa yang nak start exercise perlahan-lahan dekat rumah. Jadi korang yang tengah mencari alat senaman ringkas, jimat ruang dan senang nak konsisten, stepper ni memang sesuai untuk korang. Nak tengok harga dan detail, korang boleh klik link back yang aku dah sediakan di bawah video ni.